Cerita ini menceritakan kisah Mawar yang merupakan seorang pelajar seni yang datang ke kampung nelayan untuk mencari warisan yang semakin lama semakin hilang ditelan zaman. Di sebuah bengkel tua, Mawar melihat nendanya iaitu Wan Mariam yang sedang tekun menenun kain songket. Mawar yang dulu mengenali seni melalui lukisan moden mula menyedari bahawa setiap motif songket yang lahir merupakan hasil daripada meditasi dan juga kesabaran dari seorang wanita yang menterjemahkan doa serta harapan dalam setiap helaian benang songket. Saya Nur Ani Sofia binti Muhammad Kamal akan menerangkan tentang watak-watak dalam poster kami. Watak utama yang bernama Mawar, seorang graduan seni yang pulang ke rumah neneknya untuk mempelajari seni tenunan asli iaitu songket. Raut wajahnya yang lembut, tapi sebenarnya seorang yang mempunyai fokus yang tinggi. Kulitnya kuning langsat dan tipikal gadis Melayu. Pada kemuncak cerita, memperlihatkan perubahan Mawar daripada seorang pelukis yang hanya melukis, kini kepada pewaris seni songket. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang watak sampingan yang bernama Wan Mariam. Wan Mariam ialah nenek kepada Mawar, seorang wanita berumur dan penenun songket yang berpengalaman. Mukanya berkedut serta penuh garis-garis halus di hujung-hujung mata beliau. Itu menandakan bahawa dia banyak tersenyum dan berfikir. Kulitnya sedikit sawo matang. Rambutnya yang memutih disanggur rapi, seorang yang mahir tentang songket yang dahulunya agak ragu-ragu untuk mengajar Mawar tentang tenunan songket, kini menurunkan ilmu warisannya kepada Mawar. Ini merupakan poster yang saya hasilkan yang bertemakan songket, bertajuk Puteri dan Songket Emas. Saya menggunakan aplikasi Adobe Illustration untuk tracing serta menyiapkan poster. Poster ini menceritakan tentang adanya puteri muda yang bernama Sri Melati yang gemar akan seni warisan tradisional, terutamanya tenunan songket Kelantan. Puteri sedar bahawa seni songket di negerinya makin dilupakan, jadi dia menyamar sebagai seorang rakyat biasa dan belajar menenun songket daripada seorang penenun tua yang berasal dari kampung. Setelah belajar, Puteri berjaya menghasilkan sehelai songket emas yang diidam-idamnya. Pada akhir cerita, identitinya juga terbongkar, namun dia tetap meneruskan usaha dalam mengembalikan seni songket di negerinya. Ini mengisahkan Haura, seorang gadis yang terpaksa pulang ke kampung halaman untuk menjaga legasi songket tenun peninggalan neneknya. Haura mula mendapati perniagaan songket tenun peninggalan neneknya berada di ambang muflis dan mula mencari satu inovasi atau perubahan terhadap perniagaan neneknya, iaitu menggabungkan songket dan juga fashion terkini. Haura mengalami sedikit cabaran di mana sekelompok konservatif yang menganggap inovasinya ini mencemarkan imej songket. Pada akhirnya, Haura berjaya membawa seni songket ini ke pesara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ali Sazwani Witarul Latif, nombor matrik C24A2292. Saya memilih poster yang bertajuk Benang Demi Benang Berlahirnya Songket. Poster ini mengisahkan tentang Melur yang pulang ke Kelantan untuk mengenali warisan songket. Wan Mariam mengajarnya seni menenun, manakala Idris memperkenalkan pewarna semula jadi. Melur memahami nilai budaya, alam dan warisan dalam penghasilan songket. Melur menggabungkan seni tradisional dengan teknologi digital. Benang demi benang ini melambangkan kesinambungan warisan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Mahdi, nombor matrik C24A2683.
Poster yang dihasilkan oleh saya ini, dia mengisahkan tentang seorang remaja perempuan yang bernama Seri Melo dan juga ibunya yang bernama Karsung. Seri Melo ini dia membesar di dalam keluarga yang suka sangat menenun songket. Pada awalnya, Melo merupakan seorang yang sangat tidak suka bertenun, manakala ibunya amat menyukai tenunan. Namun, segalanya berubah apabila ibunya meninggal dunia. Namun, ia sempat meninggalkan amanah songket emas yang tidak dapat diselesaikan oleh ibunya. Melo mula belajar perlahan-lahan tentang proses dalam menyiapkan songket emas amanah ibunya, lalu mula jatuh cinta terhadap seni songket. Assalamualaikum, nama saya Nordayana Ayuni binti Masra Hazli, nombor matrik C24A1859. Okey, tajuk poster saya ialah Cantiknya Songket, Halusnya Seni. Okey, dalam poster ni dia mengisahkan tentang seorang pelajar yang pada awalnya kurang berminat dalam warisan budaya. Dia mula berminat selepas mempelajari proses pembuatan songket Kelantan. Dia juga menyedari songket ni dia memerlukan ketelitian, kesabaran dan kemahiran yang tinggi. Setiap corak songket mempunyai makna serta nilai estetikanya yang tersendiri. Songket ni dia melambangkan identiti, sejarah dan warisan masyarakat Melayu. Akhirnya, dia mula menyedari bahawa warisan budaya ni perlu dipelihara dan dihargai. Cerita ni dia menonjolkan keindahan seni songket serta usaha di sebalik penghasilannya. Ini merupakan poster akhir kumpulan kami. Poster kumpulan kami yang bertajuk Seni dan Tradisi Songket, Amanah Benang dan Warisan menggabungkan elemen daripada 5 poster individu dalam satu karya yang harmoni. Keseragaman dicapai melalui gaya ilustrasi yang selaras serta penggunaan warna tona bumi dengan warna kontra pada watak utama. Poster ini menampilkan rumah tradisional, gadis muda yang sedang menenun dan wanita warga emas yang memegang hasil tenunan sebagai simbol penyampaian ilmu warisan antara generasi. Selain itu, motif geometri digunakan sebagai bingkai hiasan, manakala tipografi keemasan dan slogan halusnya warisan kekalnya seni melengkapkan penceritaan visual tentang pemeliharaan warisan songket. Sekian daripada kami. Terima kasih.